melihatkan satu temu bual dekat keluar sekejap bersama dengan Tuh Puan Naimah Khalid, isteri arwah Tun Daim. Ada beberapa quoted line yang saya kira boleh jadi very controversial yang saya rasa nak mempersoalkan lah. Tapi kalau kita ikutkan apa-apa yang kita bincangkan hari ini terjadi sebabkan sejarah masa lepas, betul tak? Jadi kalau kita cakap pasal Tun Daim, of course lah pasangan politiknya adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi perspektif kat sini saya rasa you kat side mana orang akan attack, or you dekat side mana orang akan defend you. Jadi untuk sokong ataupun tolak pada naratif ni, kita kena baliklah kepada sejarah. So hari ni saya bawakan Sefati sebagai seorang bekas editor, dan saya suka satu quoted dalam buku halaman 119 dalam buku Muslihat Mahathir, yang mana dia kata Tun Mahathir penat mempertahankan Daim daripada pertuduhan rasuah, cuba menyuncikan. Jadi saya takut ni kalau kena lodi ke apa ni, kita hanya based on fakta. Okay, kita jangan ada sebarang pengaruh politik ke apa, supaya kita punya perspektif tu lebih orang kata jelas untuk saya sebagai host, dan saya nak pendengar pun faham secara jelas. So mengenai Tun Daim Zainuddin, saya rasa quote itu hasil dari wawancara pengarang buku ini, Malaysia Maverick, Barry Wayne, pada Mac tahun 2007. Jadi quote itu tak akan ditemui kecuali dalam rekod wawancara dengan Tun Dr. Mahathir lah. Dan ini merujuk kepada peristiwa apa yang dinamakan semacam sedikit pergeseran antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Daim. Digambarkan dalam begitulah. Jadi kita pun sebagaimana saya setuju dengan Ena tadi, yang kita bincangkan ini adalah sejarah politik, untuk memahami latar-latar peristiwa itu. Ini sama juga dengan wawancara yang keluar dalam podcast sebelum ini, iaitu ini adalah cerita politik sebagai latar peristiwa, ya. Okey, jadi pandangan Tuan mengenai Tun Daim Zainuddin, orang kata dia tangan kanan Tun Mahathir. Saya rasa itu tidak dapat dinafikan lah, ya. Bukan saja dia tangan kanan, tetapi dia juga terlibat sebagai Menteri Kabinet, ya. Terlibat sebagai Bendahari UMNO dalam tempoh yang agak lama, dan kebetulan tempoh yang lama itu tempoh yang tajam kontroversinya. Tajam kontroversinya itu yang... Boleh cerita sikit kontroversi apa yang tajam panas waktu tu? Kita perlu ingat, ya, pada tahun 1980-an ini, waktu Tun Daim terlibat secara rasmi tahun 84, waktu itu Tun Dr. Mahathir baru berusia, pentadbiran yang baru usia 3 tahun. Dan ketajaman ini bukan bermula dari luar, dari pembangkang ataupun aktivis luar ataupun ahli akademik, bermula dari pergerasan dalaman UMNO itu sendiri. Kerana Tun Daim mengambil alih daripada Yang Mulia Tengku Rozali Hamzah sebagai Bendahari dan juga Menteri Kewangan. Jadi hal-hal yang melibatkan pengurusan kewangan negara dan pengurusan parti, contohnya soal syarikat UMNO yang paling utama tu Fleet Group, yang dikatakan oleh mereka berdua, dua Tun ini, sebagai tidak ada. Tetapi akhirnya menurut pengarang buku ini, Barry Wayne, ada dalam 88 juta ditinggalkan. Jadi itu di antara kontroversi yang muncul pada waktu itulah, dan bagaimana Fleet Group itu diuruskan. Tapi kontroversi ni saya kira sampai sekarang, sebab orang nak kata Tun Daim begitu, Tun Daim begini. Tapi sebarang orang kata dakwaan belum lagi melekat. Apa pandangan pasal? Dia begini, ya. Tidak semua kes seperti ini boleh dihadapkan ke mahkamah, ataupun mahkamah itu sebagai satu-satunya jalan untuk menilai baik buruk seseorang pemimpin. Kerana kita kena lihat konteks politik negara kita pada waktu itu yang sangat terkekang, ya. Kawalan media yang sangat ketat, undang-undang yang begitu menakutkan, ya. Ini warisan legasi tahun 80-an dan 90-an lah. Dan juga selepas pada itu, apabila Tun dah berada di luar
apabila dia meninggalkan kabinet tahun 90-an khususnya, walaupun ekonomi maju waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, tapi kawalan dalam UMNO itu sendiri juga ketat. Apabila muncul UMNO baru tahun sampai diharamkan tahun 88. Jadi warisan itu yang saya kira menjadi tapak kepada krisis-krisis politik yang kemudiannya yang melibatkan sampai sekarang lah. Jadi hampir 30 tahun kemudian daripada itu adalah sebenarnya bermula daripada 1980-an. Sebab itulah mengenali sejarah 1980-an ni, kontroversi, penyelewengan, skandal menjadi tapak penting untuk kita faham sejarah politik moden Malaysia. Tadi Tuan cakap tentang media disekat dan juga all this accusation ke skandal dan sebagainya. So maksudnya masa tu kita tak ada kebebasan bersuara, media tak ada kebebasan bersuara, semuanya dikontrol. Tapi kalau orang nak tahu ataupun nak merujuk media, ada orang rujuk daripada luar negara. Contoh macam Asia Week, Far Eastern Economy Review ataupun Asian Wall Street Journal ataupun Time. Selalu menjadi satu sumber rujukan kalau dia nak tahu pasal skandal. Jadi macam mana media ni dapat tahu pasal skandal dalaman negara padahal media tengah kena kontrol? Okey, media tempatan waktu itu dikontrol. Tak macam sekarang lah. Kita sangat bebas dengan internet dan juga media sosial. Sebahagian besar laporan ini yang Ena sebut tadi, media-media luar negara, Asian Wall Street Journal, iaitu tempat Wazirudin bekerja ya, mendapat maklumat tu daripada dalaman, daripada pemimpin UMNO sendiri, daripada pegawai-pegawai tinggi kerajaan sendiri. So politik dalaman dalam parti tu pun ada? Politik dalaman tu ada, tetapi dia tidak ada saluran. Jadi akhirnya saluran itu tersebar ke luar negara. Kerana skandal itu juga sebahagian, misalnya BMF, dia bukan saja isu dalam negeri, dia itu berlaku di Hong Kong dan melibatkan kematian pegawai bank ya. Jadi itu tidak dapat dielakkan, akan menjadi sorotan wartawan lah. Yang ni personal experience sendiri lah, memang pernah dapat info daripada dalaman parti tu sendiri yang ada skandal sebagainya. Pada waktu itu saya masih muda lah, tetapi kalau pengalaman saya dengan Malaysia kini, kemudiannya memang begitu cara kita bekerja kan. Apabila berlaku pertarungan dalaman, akan ada satu kumpulan yang akan mendekati media. Katalah mereka tidak dapat dengan media arus perdana ni, istilah dia pada waktu itu, macam TV3 ataupun utusan atau berita harian, mereka mencari reporter macam Malaysia kini. Saya sentiasa didekati oleh orang dalam kerajaan ataupun dalam parti. Tanpa perlu sebut identiti siapa-siapa lah. Ya, tak perlu. Contoh contoh. Ada tak cerita? Contohnya waktu Tun Abdul Ahmad Madawi di hujung hayat pentadbiran dia itu, sewaktu dia mahu melakukan 3 reformasi Suruhanjaya yang penting itu, walau waktu itu dia mendapat tentangan meluas daripada UMNO, tapi dia mahu teruskan juga Suruhanjaya kehakiman, Suruhanjaya pencegahan rasuah, Suruhanjaya penguatkuasaan siap ya, Suruhanjaya agensi penguatkuasaan itu. Mereka datang ke Malaysia kini menceritakan supaya meneruskan ataupun berkempen untuk mendapat sokongan bagi pihak Tun Abdullah Ahmad Madawi sendiri. Saya tak sebutlah nama pihak mana, parti atau bukan parti, tetapi maksudnya even sampai ke peringkat itu media didekati. Jadi kita boleh bayangkan tahun 1980-an bagaimana orang ataupun pihak-pihak tertentu mendekati media untuk menyampaikan isu-isu, kontroversi, penyelewengan dan juga pembaziran waktu itulah. Bagaimana dengan kes Tun Daim pula waktu tu? Ada tak macam orang kata whistleblower daripada dalam? Whistleblower tu dalam, misalnya kita tengok waktu krisis dah muncul lah, tegang ya, 1987 misalnya, waktu persaingan sengit antara Tengku Razali dengan Tun Dr. Mahathir. Waktu itu ada surat daripada Marina Yusof misalnya, beberapa hal pengurusan dalaman, iaitu syarikat UMNO, melibatkan Taman Maluri dan apa semua kan. Dan yang lebih lucu lagi, walaupun surat Hajah Marina Yusof itu ditulis tahun 87, April tahun 87, dia diterbitkan semua oleh Facebook yang mulia Tengku Razali Hamzah dalam tahun 2020. Maksudnya peristiwa ini tak boleh dielakkan. Kita pun tahu bahawa sejarah politik mana-mana bangsa dan negara pun akan sentiasa disorok untuk dilihat watak-watak pemainnya, untuk kita ambil iktibar. Jadi penting kita melihat persoalan ini secara objektif, bukan kerana saya sokong A, saya menyerang B. Bukan persoalan itu. Persoalannya rakyat generasi muda misalnya Ena kan, mesti melihat politik itu secara objektif melalui kajian, melalui buku. Tak boleh bias pada parti, kena melihat di luar parti. Begitu maksudnya. Kalau kita bias, kita akan jadi begini. Misalnya saya sokong Tun. Saya menganggap Tun semua suci. Saya menyokong Tun Daim. Saya menganggap
Tun Dr. Daim Suci, saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita lihat pula dia suci. Sedangkan urusan pentadbiran negara, perjalanan dia, tata kelola dia itu yang selalu disebut oleh PMX adalah benda yang bersifat objektif. Apa pun parti, apa pun pemimpin, kita mesti menyoroknya dengan secara objektif. Bukanlah kerana contoh secara mudah, Tun sekarang ni bersama dengan SG4, negeri-negeri yang dikuasai oleh Perikatan Nasional PAS lah. Ya. Tapi rekodnya, faktanya ialah Tun Dr. Mahathir lah yang menarik royalti minyak daripada Terengganu tahun 2000. Kan? Jadi walaupun dia bersama dengan PAS, fakta itu tidak akan berubah. Begitu juga kan peristiwa Memali yang berlaku pada beberapa hari 40 tahun dulu, iaitu 19 November tahun 85. Itu faktanya, iaitu apabila ISA itu digunakan dengan berleluasa, kemudian Ustaz Ibrahim Libya membantahnya bersama penduduk, maka berlakulah ketegangan itu. Jadi itu fakta. Tak ada siapa pun boleh selewengkan kerana perubahan politik. Untuk makluman Ena juga, menarik dalam politik nasional kita ini, semua kawan, semua lawan ni sudah bersilih ganti. Berubah-ubah. Dulu kawan, jadi kawan. Kejap, pasti awak dengan ini. Jadi kalau kita berubah-ubah fakta sejarah kerana semata-mata berubah kerana politik convenient, kemesraan politik. Jadi saya rasa sejarah tidak sepatutnya dinilai begitulah. Jadi tuan dah hidup daripada zaman reformasi, betul? Okey. Tuan melihatkan keadaan sekarang mengenai Tun Mahathir, Tun Daim dan juga Anwar Ibrahim sendiri. Apa pendapat tuan dengan segala orang kata this attack and things going on between them? Macam tak habis. Saya rasa begini, saya sekarang latar saya jugalah sebagai wartawan, penulis. Saya sebenarnya tidak dapat dipuaskan dengan dakwaan-dakwaan liar ataupun dakwaan-dakwaan yang bersifat umum oleh orang-orang politik, baik pembangkang, baik PAS, masa itu Barisan Alternatif, atau even kumpulan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun penjelasan dan pembelaan dari kumpulan UMNO dan juga Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Daim. Jadi dalam perjalanan itu, sebab saya terpaksa mencari fakta, sebab saya kena menulis, atau tidak saya bersiko kena saman ataupun dia anggap menyebarkan maklumat palsu. Jadi antara rujukan saya beberapa buku inilah, buku yang waktu itu belum keluar buku inilah, tapi akhirnya Malaysian Maverick ni Malaysian Maverick ni yang menjadi sandaran kita antaranya lah, kerana dia melihat period itu. Jadi dalam perjalanan itu, dan perjalanan ini juga sebahagian ialah perjalanan yang agak peribadi, kerana saya waktu remaja tahun 83-84, waktu saya di sekolah menengah dan juga di kampus di hujung 80-an itu, sentiasa terdengar cerita-cerita ini. Misalnya cerita tentang Projek Plus, Lebuh Raya Plus itu kan. Itu saya baca daripada teks yang berhormat Ling Kip Siang pada waktu itu. Tapi kita tidak tahu. Jadi apabila kita ada dewasa melalui period reformasi dan saya bertugas di Malaysia kini, itu peluang saya menilai balik peristiwa-peristiwa, betul ke ingatan saya tentang peristiwa-peristiwa itu. Jadi mahu atau tidak, kalau kita lihat dakwaan-dakwaan ini, ada waktu rapat digambarkan oleh Puan Puan Naimah. Puan Naimah. Ya, sebagai mesra. Itu saya sebut tadi. Kita tidak boleh menganggap mesra tak mesra ini sebagai asas ada penyelewengan atau tak ada penyelewengan. Ada maksudnya mesra tidak mestinya hilangnya tidak ada penyelewengan. Sebab kita pun kena iktiraf di sini. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sebahagian player dalam pentadbiran pada waktu itu, 80-an 90-an, di position mana ataupun sini atau tidak sini, buat putusan atau tidak, itu soal kedua lah, kita tengok dalam sejarahnya. Tapi peristiwa ini yang akhirnya terbabit dalam ketegangan-ketegangan itu terbawa sampai sekarang. Misalnya sekarang pentadbiran PMX mengheret Tun Daim ke mahkamah apabila tidak mengisytiharkan harta kekayaan daripada siasatan Pandora Papers, ya. Jadi ada rampasan. Jadi itu satu episod, tapi episod ini tidak akan dipahami orang kenapa tiba-tiba muncul sekarang, bila kekayaan itu muncul dan kenapa kekayaan ini dipermasalahkan. Jadi kalau kita rujuk ke belakang, perkara ini permasalahan kerana
tanggapan. Ini kita kena faham. Bila kita sebut ini bukan dakwaan, maksudnya bukan tuduhan ya. Ini dakwaan dalam senario politik di mana dalam UMNO sendiri dan luar di pembangkang ada berlakunya salah guna kuasa. Antara tanggapan dalam buku Barry Wayne yang saya selalu kutip ini ialah cara pengurusan pemimpin ini tidak dapat membezakan antara urusan peribadi, syarikat UMNO dan juga dana awam. Jadi itu persoalannya lah. Dan untuk makluman Ena juga dan juga penonton kita kan, Datuk Seri Anwar Ibrahim antara orang yang serius untuk melaksanakan pencegahan rasuah. Jadi dia pernah memperkenalkan pada tahun 97 menjelang penyingkirannya daripada kabinet Akta Pencegahan Rasuah 1997 yang agak ketat, meningkatkan hukuman dan juga walaupun seseorang itu telah meletakkan jawatan, meninggalkan jawatan, dia masih boleh disiasat dan boleh didakwa. Jadi dikatakan Akta Pencegahan Rasuah 1997 sekarang dah batal. Dikatakan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan akta ini pada tahun 1997 menyebabkan ada kegelisahan dalam parti dalam kerajaan untuk menyingkirkannya. Bukan saja akta ini tetapi juga waktu itu kebetulan berlakunya krisis kewangan Asia tahun 1997. Dan ini juga ada sejarahnya lagi, iaitu apabila pemilihan UMNO tahun 1996 berlaku apa yang dianggap sebagai gelombang sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dikatakan ini tanggapan popular pada waktu itu. Jadi sejarahnya sangat panjang kalau kita nak cerita. Tak apa, cerita je. Jadi daripada situlah berlakunya krisis kegengan bulan-bulan terakhir, buku 50 dalil, kemudiannya Tun Daim kemudian dilantik sebagai Majlis Tindakan Ekonomi Negara, kemudian seolah de facto Menteri Keuangan. Sewaktu itu juga penyelesaian bagaimana nak buat pegging atau tidak, berlaku apakah penyelesaian kepada krisis itu. Jadi macam-macam cerita daripada ini mengikut pandangan masing-masing lah. Tuh Puan Naimah pada waktu itu baru sebagai isteri baru kepada baru berkahwin dengan Tun Daim. Jadi cerita-cerita beliau tentang tahun 80-an dan 90-an awal tu saya tidak pasti sama ada dapat dijelaskan atau tidak, kerana kita tahulah sebagai isteri bukan sebagai pemain utama politik ya. Tentu mereka. Tapi bercakap tentang Tuan Puan Naimah, saya ada quoted satu ayat yang saya rasa menarik lah. Dia cakap there was no way yang dia punya tu refer kepada Tun Naim, dia punya business dengan UMNO punya business was intertwined. There was cash from liquidation, so a lot of it went overseas. Indicate yang Tun Daim dah memang kaya daripada awal. Sebelum dia buat business and everything, dia dah kaya. Dan dia emphasize yang bukan UMNO yang tolong Tun Daim, Tun Daim yang tolong UMNO. So what do you have to say about this? Pertama kita start dengan pertama kita iktiraf bahawa Tun Daim sebelum menyertai kabinet dan UMNO secara serius sudah established businessman. Soal dia berapa kaya tu kita tak pastilah kan. Okey. Tetapi dia sudah berduit lah maksudnya. Khususnya yang selalu disebut itu ialah taman manuri lah dan berapa pernikahan awal. Cuma kalau kita melihat buku Maverick ini sejarah ini ialah dalam bab 5 dan bab berikutnya itu urusan pentadbiran itu tidak kemas. Jadi dianggap intertwined lah, bergelut dengan antara sebagai bendahari UMNO, syarikat-syarikat milik UMNO, syarikat-syarikat dana awam dan juga apa yang dilembut sebagai Paremba Boys ataupun teknokrat muda yang dianggap sebagai quote-unquote anak didik Tun Daim yang menguruskan perkara ini. Jadi itulah yang menjadi tuduhan itu. Tuduhan skandal itu pada waktu tu. Sebahagiannya skandal tapi sebahagiannya tuduhan. Dan sebahagian tuduhan itu kita kena faham. Tuduhan itu bersifat politik kerana ini perang politik. Tim A, faham. tim B. Politik is all about narrative. Dalam UMNO, iaitu apabila Tun Daim dengan Tun Tengku Razali ada bersama Musa Hitam satu tim B, dan kemudian Tun Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tim A. Jadi ini yang akhirnya membengkak
kepada persaingan yang sengit dalam pemilihan UMNO tahun 87 dan kemudiannya terbabit kepada pengharaman UMNO 1988. Okey, ini ketegangannya. Tapi kalau dikatakan tidak attitude itu, saya rasa sangat apa nak kata ni? Sangat lembut lah, penafian yang tidak disanggah. Maksudnya deny without rebut. Kan dia maksudnya tidak mendatangkan bukti. Kalau kita tengok wawancara itu sendiri Ina dengan Tuan Naimah, beberapa dalam persoalan yang diperkenalkan oleh moderator itu ataupun oleh host, iaitu khususnya oleh Syarif, dia agak tough. Kerana latar itu memang tidak boleh di-ignore. Almost everybody knows persoalan itu oleh orang dalam di dalam kerajaan, di dalam pembangkang, oleh pengamat luar, oleh ahli akademik, oleh penyelidik, malah generasi baru seperti saya ataupun KJ sendiri, Syarif, orang itu akan menjadi sebahagian naratif yang tidak tertolakkan, contested legacy kata istilah mereka. Jadi saya menguhai itu contested legacy. Jadi Puan Naimah ada hak untuk mengambil versinya, tetapi rakyat dan orang ramai seperti saya sebagai awatan ada versi tanggapan kita sendiri. Ada persepsi lain lah. Ya. Okey. Tadi Tuan ada cakap tentang bagaimana dia punya pengurusan syarikat tu tak cukup baik. Dia bercampur. Awaklah juga bendahari, awaklah juga yang menguruskan ni, awak jugalah Menteri Kewangan kan pada waktu tu. Jadi siapa yang set benchmark pengurusan yang baik? Kalau kita katakan waktu tu apa yang Tun Daim buat tu not organised. Ada ke? Tak silap saya Kuli punya how he manage the treasurer lagi. Okey, misalnya dalam soal ini dalam soal syarikat UMNO ni kena faham juga kenapa mereka mahu menubuhkan syarikat, kerana tahun awal-awal merdeka UMNO ni bukan sebuah parti yang kaya. Jadi Tunku Abdul Rahman khususnya selalunya bergantung kepada MCA untuk mendapatkan dana pilihan raya. Dan kita kena faham MCA ni lah parti toke-toke ataupun kelas peniaga Cina yang memang sudah berkembang pada waktu awal merdeka. Jadi apabila datang Tun Razak kemudiannya dan di hujung sebelum Tun Mahathir mengambil alih, UMNO berasa perlu untuk mempunyai dana sendiri. Pada waktu itu melibatkan Tun Dr. Ismail dan Tun Razali menubuhkan Fleet Group. Ada dana-dana parti tapi pada waktu itu disebutkan dalam buku ini, sekali lagi saya kata dalam buku ini, diurus dengan baik, diaudit dan diurus dengan baik Tetapi sekali lagi dalam buku ini juga, bila datang era Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim, hanya mereka yang berdua saja yang mengetahui itu. Tidak dibentangkan dalam MKT, Majlis Tertinggi UMNO, malah Bersusa Agung dan juga Timbalan Presiden pun tidak tahu pada waktu itu. Jadi hanya ada pada Bendahari iaitu Tun Daim dan juga pada Presiden Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi ini saya rasa misteri inilah yang dipersoalkan oleh orang UMNO sendiri. Bukan kita kata tuduh salah urus atau apa, semua faham, tapi misteri itu tidak tahu. Misteri. Tapi saya kira misteri banyak juga, skandal ataupun tuduhan pun banyak juga. Tapi saya rasa antara salah satu isu tentang Tun Mahathir lah yang saya rasa sebagai anak muda yang saya tahulah, orang kata dia adalah the corruption of the highest level. Sebabnya pasal masa pindaan perlembagaan itu disorok yang berkaitan dengan Majlis Raja-Raja. If I'm not mistaken, Dr. Mahathir elak daripada Majlis Raja-Raja dan editor akhbar pun diarah untuk jangan laporkan 3 pindaan sensitif yang berkaitan raja, yang menyebabkan pada waktu itu kita ada 2 terbelahnya kuasa Melayu. Satu yang pro istana, yang backup istana kena still ada kuasa power raja ni. Tapi lagi satu yang menyokong apa yang Tun Mahathir buat waktu itu. Okey, itu period yang sedikit awal sebelum Tun Daim masuk tahun 1983. Tapi latar ni penting sebab kita nak ceritakan begini. Apabila dipindah perlembagaan tahun 1983 ini pada Ogos 83, itu permulaan mengizinkan cabang eksekutif, Perdana Menteri ataupun kerajaan menggual dan meminda apa-apa undang-undang yang kemudian terbuktilah meminda akta rahsia rasmi, meminda akta mesin cetak, mengetatkan lagi, memperkenalkan permit, misalnya mandatory jail,
penjara wajib 1 tahun di bawah OSA itu diperkenakan period itu. Jadi itu saya kata. Jadi kebetulan waktu itu skandal banyak, dakwaan penyelewengan banyak. Ini dakwaan allegation of corrupt practices dan juga pembaziran apa semua banyak, tetapi undang-undang kawalan pun makin ketat. Ya. Ada juga wartawan yang di charge di mahkamah, wartawan luar negara juga kena, wartawan tempatan pun ada. Dan wartawan sebenarnya yang menarik di sini ialah wartawan pernah berdemo. Kumpulan wartawan mainstream yang kerja dengan utusan berita harian apa semua, Star, pernah berdemonstrasi bersama dengan bekas Perdana Menteri iaitu Tunku Abdul Rahman tahun 86 di depan Parlimen. Dalam keadaan takut itu pun masih ada keberanian kerana betapa tegangnya against the government kerana mereka kerana usaha kerajaan untuk mengetatkan OSA, Akta Rahsia Rasmi. Waktu tu siapa yang menjadi Perdana Menteri? Masa itu Tun Dr. Mahathir. Okey. Masih berdekat awal. Ini setahun kurang lebih sebelum Operasi Lalang tahun 1987. Jadi semua pengetatan undang-undang ini berlaku permulaannya daripada pindaan perlembagaan 1983. Iaitu waktu Perdana Menteri masih di peringkat awal, iaitu 2 tahun pentadbirannya. Apa signifikannya? Signifikannya ialah kalau dahulu sebelum pindaan itu, Agung ataupun Sultan di peringkat negeri, enactment lah, kalau di Agung, Atta, boleh menolak. Bila baginda tidak menurunkan tanda tangan, dia tidak dapat diwartakan. Bila tak dapat diwartakan, tidak dapat dikuasakan. Okey, pindaan yang nak diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir pada Ogos 1983 itu ialah tak payah. You setuju ke tak setuju, dalam tempoh 30 hari akan jadi undang-undang. You 30 hari pertama you boleh komplain. Tetapi kalau dibawa kepada Parlimen, dibawa kepada DUN, tiba-tiba DUN dan Parlimen bertegas perlu juga perkara ini, 30 hari berikutnya so, terus. Situlah waktu tu Majlis Raja-Raja kehilangan. Dianggap sebagai kita tak ada satu check and balance lah. Maksudnya kalau eksekutif, cabang eksekutif, kerajaan ataupun Perdana Menteri terlajak dalam pengurusan ini, tidak ada backup lah kita. Itu yang saya rasa kemudian harinya zaman reformasi atau selepasnya orang mengadu kepada yang di Tuan Agong, misalnya bersih atau memorandum, kerana kita berharap quote-unquote campur tangan atau usaha check and balance daripada Majlis Raja-Raja dan juga yang di Pertuan Agong. I see. So panjang cerita ni. Jadi tadi kita dah cakap pasal kita quote sikit pasal Tun Daim, kita cerita sikit pasal Tun Mahathir. Mungkin kita boleh masuk macam mana kalau Tuan melihat kepada politik pada hari ni kan, berkenaan dengan kita punya topik lah. Macam tu. Tuan rasa dengan all this konflik yang jadi antara Tun Mahathir, Tun Daim dan PMX, adakah itu macam hari tu macam satu attack lah saya nampak kepada PMX lah, kata PM malas membaca macam tu lah. Based on your own reading, your own perspective, adakah you rasa PMX Anwar Ibrahim ada buat salah kepada Tun Daim based on whatever allegation yang going on for the past few years? Ini soalan yang yang agak rumit, tapi saya sebut daripada premis kita yang awal, iaitu hubungan tegang dan mesra antara dua tokoh ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tun Daim Zainuddin ini panjang. Itu saya sebut tadi, dulu pada tahun 80-an mereka pernah berada dalam tim yang sama, iaitu tim A kan. Kemudian tegang menjelang 98, kemudian apabila berlaku peristiwa tumbangnya BN dalam dalam PRU 2018, mereka mesra balik kan. Tapi saya rasa persoalan ini kalau kita tengok, tindakan itu tidak dibuat segera. Ada dakwaan kononnya Daim ada usaha-usaha di belakang untuk menyokong musuh politik PMX. Itu saya tak pasti, tapi ini cerita orang politik lah. Jadi itu bukan tindakan, tidak dibuat kerana itu. Tetapi saya rasa tindakan ini dibuat kerana ada pendedahan yang dikatakan Pandora Papers itulah. Jadi soalan dari itu. Jadi kalau Pandora Papers itu ada dan kalau tidak bertindak, mungkin kerajaan dia lihat tidak bertindaklah. Tapi sejauh mana sahih atau tidak siasatan dan juga proses itu, kita tak dapat tentukanlah kerana Tun Daim sudah meninggal dunia. Cuma saya nak cekankan di sini, dalam konteks sistem berpolitik kita, mahkamah bukan satu-satunya saluran untuk menentukan seorang itu korup atau tidak.
Okey. Sebab ada sistem quote and quote apa yang namakan di banyak negara impunity. Okey. Iaitu orang itu boleh terbebas kerana tidak ada siasatan, tidak ada pendedahan, dokumen itu sudah lama. Ataupun tak cukup bukti. Bukan saja tak cukup bukti, siasatan itu tidak terbuat kan. Misalnya begini siapa Perdana Menteri pertama yang dihadapkan ke mahkamah? Datuk Seri Najib. Apa sebab Datuk Seri Najib boleh dihadapkan ke mahkamah? Sebab BN sudah tumbang. Apa sebab BN sudah tumbang? Sebab ada kesedaran rakyat yang meluas menggunakan internet dan media sosial 20 tahun sebelum itu. Proses kesedaran ini sudah meluas. Dan di antara orang yang terlibat dalam proses ini ialah Tun Daim sendiri dan Tun Dr. Mahathir sendiri, iaitu memihak bersama Pakatan Harapan waktu itu. Tetapi kalau kita lihat period yang lebih awal 80-an, senario itu tidak mungkin berlaku. Tidak ada orang berani, baik pensyarah, aktivis untuk berdepan dengan senario itu. Macam saya sebut tadi kan, media pun tertutup. Kemudian ini tak masuk lagi ISA. Kita tengok misalnya Operasi Lalang 1987 yang sudah generasi Ena misalnya mungkin sudah lupa ataupun tidak ingat peristiwa itu. Tidak ada orang berani menghulurkan kepala untuk berdepan dengan risiko. Hingga kan di kalangan kawan-kawan saya yang terlibat dengan harakah, misalnya wartawan media alternatif mengatakan, kucing manakah yang sanggup tikus manakah yang sanggup melocinkan kucing? Oh, okey. Betapa rakyat tu dalam keadaan ketakutan. Jadi apabila berlaku peristiwa 98 itu, itulah senario yang sama. Cuma apa beza 98? Kebangkitan itu dibantu oleh internet dan juga kesedaran yang meluas itu melampasi ketakutan itu. Tapi bukan perlawanan itu yang pertama. Perlawanan yang pertama tim A, tim B dan kemudian semangat 46. Pelan Raya 1990. Itu perlawanan. Tapi maksud saya ialah perlawanan itu sentiasa berlaku. Jadi untuk mengatakan dakwaan di mahkamah satu-satunya kalau dapati bersalah barulah benarnya bersalah, dia bukan begitu dalam kita mengurus kesedaran penyelewengan itu. Jadi akan datang mungkin kalau ada bukti-bukti baru, siasatan baru, dokumen baru akan timbul lagi. Ini bukan hanya apply kepada Tun Dr. Mahathir ataupun Tun Daim Zainuddin, boleh juga kepada Datuk Seri Ismail Sabri misalnya, atau even malah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Kita tak tahu 5, 10, 15 bagaimana orang melihat pemerintahan yang ada hari ini. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang dynamic duo antara Daim dan juga Mahathir. Dan saya difahamkan dalam buku pun ada bersentuh tentang soal skandal. Ya, betul. Buku ini sebenarnya banyak skandal ini. Dan yang paling menarik dalam buku ini, Ena, pengarang membuat dakwaan, ini dakwaan yang paling kontroversi lah pada waktu buku ini diterbitkan, iaitu di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, dalam beberapa skandalnya dia negara telah kehilangan 100 bilion ringgit. Ini dakwaan ini. Dan ini kontroversi lah dalam buku ini. Dan kita boleh semak lah sama ada betul. Tun menafikan dakwaan itu. Jadi Tun menafikan dakwaan itu, tetapi adakah pengarang buku ni kena apa-apa tindakan? Tidak ada kenakan tindakan. Malah sebenarnya buku ini hasil sebahagiannya selain pada siasatan pengarang sendiri sebagai wartawan bekas editor Asian Wall Street Journal, dia juga mewawancara Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah juga dalam menyiapkan buku ini. Penafian ada, tapi rebuttal itu tidak ada. Itu saya kata. Ada penafian, tidak ada sanggahan. Maksudnya tidak ada counter naratif. Ada penafian tentang skandal-skandal itu, tetapi tiada rebuttal. Ya, dan sebahagiannya pun malah di audit. Misalnya pewaja, Pricewaterhouse audit dan beratus juta kerugian. Ada juga dana yang keluar tanpa sebab apa-apa. Jadi maksud saya ialah dakwaan tentang penyelewengan, pembaziran, salah urus, mismanagement ini lebih kuat daripada penafian. Tetapi kita tidak menemui bukti yang solid sebagaimana Datuk Seri Najib Razak dibawa ke mahkamah. Itu cerita yang lebih terkemudian, dokumen semua. Tapi saya selalu buat lawak dengan kawan-kawan saya. Sebahagian daripada perkara ini boleh berlaku, kenapa? Sebab 2MDB ini melibatkan agensi luar, antaranya di tanah air Amerika Syarikat, di mana agensi siasatan mereka sangat canggih, sangat sophisticated. Di Malaysia, kita rasalah penguat kuasa kita ni ataupun pegawai pensiasatan kita tidak mempunyai kekuatan itu untuk itu. Tapi keseluruhan sistem itu seperti tidak kondusif untuk mengheret pelaku-pelaku kesalahan besar ini. Jadi ini sebelum saya tambah sikit, Ina, ya.
Kalau kita tidak puas hati dengan buku ini, ini buku yang lebih terbaru 2024 yang ditulis oleh Terence Gomez. Saya suka Terence Gomez ini kerana Terence Gomez ini di antara ahli akademik Universiti Malaya yang awal menyiasat tentang hubungan syarikat politik dengan kewangan ni dalam UMNO, dalam MCA, dalam apa-apa ya. Dan ini dia melihatkan semua negeri. Penang ada, Terengganu ada, Selangor ada, Johor, Sabah, Sarawak. Jadi untuk mengatakan penyelewengan ini hanya terkhusus pada era Tun, hanya terkhusus kepada Barisan Nasional itu tidak tepatlah. Jadi saya rasa kalau siapa berminat boleh cari buku seperti ini supaya kat mana diorang nak cari buku ni? Ini ada dijual, ini penggui di mana-mana pun boleh ada dijual. Tapi saya nak ceritakan balik kepada naratif kita yang awal bahawa penyelewengan, salah urus, pembaziran, corruption ada perkara yang objektif yang kita kena menilai sebagai rakyat di luar daripada kepentingan politik kita. Kita sokong A ke, kita sokong B ke, kita sokong C, jangan menjejaskan kecenderungan kita nak menilai. Kalau tidak, kita tak boleh urus negara kita. Kerana kita sokong Tun, kita kata Tun baik. Kita sokong PMS, kita kata PMS baik. Kalau macam ni sampai bila-bila pun dakwaan penyelewengan akan ditutup di bawah karpet politik masing-masing lah. Itu dia. Okay. So mungkin di penghujung kita punya perbincangan hari ni mungkin ada sepatah dua kata yang Sepati nak sampaikan. Saya rasa persoalan pokok pada pembaca, sebab saya selalu berdepan dengan orang yang sama di warung, di media sosial, yang menganggap bahawa kalau kita mendedahkan penyelewengan era Tun, kita ni menyokong PMBS. Itu pun tak betul. Okay. Kan? Kita kena melihat sesuatu perkara tu secara objektif lah. Mana data dan ada kajian. Jadi saya suka buku-buku ini kerana ini kajian wartawan, editor akhbar perniagaan dan ekonomi yang terkenal. Yang ini juga ahli akademik yang juga established 35 tahun. Kerjanya hanya menyiasat perkara ini dan tidak sedikit buku yang dihasilkan. Jadi saya mengajak semua orang supaya teliti buku-buku ini supaya kita tidak terperangkap dalam permainan politik kepartian.